Banyaklah orang menghias rumah, dihias dengan si bunga hutan untuk menyambut hari mulia. 10 nama kita telah berpuasa. Setiap perjalanan hidup ada tanggungjawab hakiki yang perlu dilunaskan. Aku bangga dengan tugas yang diamanahkan. Aku ada matlamat yang perlu dicapai. Aku ada guru-guru yang setia dan berdedikasi. Tetapi, apabila sampai masanya, aku sendiri kena terima hakikat bahawa aku perlu mengundurkan diri dari dunia pekerjaan yang telah berpuluh tahun aku perjuangkan. Kamu tahun ni Raya pakai baju warna apa? Jom kita sedondon. Jom, best juga tu. Weh, jom weh, cantik juga. Sedondon. Raya ini kita nekat, baju sama sepakat. Kuning pisang, hijau pandan, biru langit sepadan. Pakat pilih kain apa, kain satin sutera. Cantik juga kain rayon, tidak kurang kain chiffon. Raya dah nak dekat lah. Alah, tinggal beberapa hari je lagi. Seronoknya Raya. Tak sabar nak Raya. Tak sabar nak Raya. Tak sabar nak raya, cepat-cepat balik, tinggalkan kerja. Tak sabar nak raya, duit-duit raya jangan dilupa. Tak sabar nak raya, beli-beli baju matching semua. Tak sabar nak raya, kosong-kosong tak sabar nak raya. Korang tahu ni raya mana dulu? Belah ayah ke? Belah mak. Nak raya mana dulu Tapi dua-dua belah pun seronok. Betul. Raya mana dulu? Rumah siapa dulu? Saya pun tak tahu, lupa nak bincang. Belah saya dulu, bolehkah begitu? Ramai yang dah rindu, bolehlah sayang. Raya mana dulu? Rumah siapa dulu? Saya pun tak tahu, lupa nak bincang. Belah saya dulu, bolehkah begitu? Ramai yang dah rindu, bolehlah sayang. Meriahnya hari raya, berbaju baru berbagai warna. Tak kira tua dan muda, miskin dan kaya bersama bergembira. Meriahnya hari raya, berbagai hidangan tersedia. Lemang, rendang, ayam kampung, nasi impit, kuah lontong. Kuih-kuih pun ada. Korang, dah nak dekat raya ni, korang dah check ke barang-barang raya? Of course dah. Baju raya, check. Makeup Raya, check. Kuih Raya, check. Kasut raya, check. Bukannya hati tak sabar, tapi hanya mahu bersedia. Baju raya cek, kasut raya cek, duit raya dah dalam kocek. Kuih raya cek, servis kereta cek, sudah ready aku nak balik. Setahun sekali raya Aidilfitri, pakai jumpa family. Nak story mori. Sorry apa tu? Check. Raya check. Okay, pula. Baju raya, kasut raya, duit raya, kuih raya. Baju raya, kasut raya, duit raya, kuih raya. Baju raya, kasut raya, duit raya, kuih raya. Bukannya tak sabar tapi hanya bersedia. Baju raya check, kasut raya check, duit raya dah dalam kocek. Kuih raya check, servis kereta check, sudah ready aku nak balik.
kecoh-kecoh je. Jom tengok. Jom. Kecohnya. Esok dah nak raya. Kecoh raya, kecoh malam raya. Kecoh raya, semua dah huru-hara. Riuh rendah seluruh keluarga. Gaduh-gaduh pakai baju apa yang meriah. Kecoh-kecoh malam raya. Jangan lambat, besok kita dah nak raya. Aina, kau kenapa ni? Aina, jangan sedih-sedih. Raya kan setahun sekali je. Oh, betul-betul. Dah lah, dah jangan nangis. Jom kita selfie. Jom. Ya. 1, 2, 3. Cekak. Raya kita happy, raya kita selfie. Oh, I am sorry. Raya jalan sana, raya jalan sini sampai esok pagi. Oh, raya kita jumpa, bergelak ketawa. Raya setahun sekali. Jadi sekarang siapa ada di dalam hati? Weh, makcik dekat kampung tu selalu sangat bersembang. Kau pun buat sembang? Tak, pumpang. Pumpang ni macam lagu Sembang. Raya pumpang. Sembang, raya pumpang, tak cukup masa sampai petang. Berhati-hatilah bila berkata, jangan sampai terleka. Sembang, raya pumpang, kadang terlajak sampai malam. Berikan tumpuan pada hari lebaran. Dendang berdendang ria gembira di hari raya. Wajah cantik berseri saudara berkumpul lagi. Kami, warga SMK Sultan Abdul Jalil Shah, ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun ini merupakan tahun yang terakhir saya sebagai penjawat awam, sebagai seorang guru, sebagai seorang pengetua. Okey, jadi kepada guru-guru di SMK Sultan Abdul Jalil Shah, saya mengharapkan sesuatu yang terbaik untuk anda supaya anak murid kita menjadi cemerlang, gemilang dan terbilang di masa akan datang. Dan saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin kepada semua warga Jalilian yang dikasihi sekalian. Kepada yang balik kampung, berhati-hati di jalan raya. Semoga pemanduan kita selamat sampai ke destinasi yang ditujui, berjumpa dengan orang yang kita sayangi dan dapat kembali semula bertugas di sekolah ini. Patah tumbuh hilang berganti. Yang pergi pastinya akan pergi, meninggalkan memori. Namun, hakikatnya perjuangan ini belum lagi sampai ke titik henti. Tugas hakiki bakal menemui penghujungnya. Namun, tanggungjawab azali tetap tergalas di bahu sehingga ke akhir nanti. Moga ukhuwah yang terjalin mekar berpanjangan selamanya. Salam Aidilfitri, maaf zahir dan batin.